Hari-hari kita dengar orang buat duit dengan pelaburan forex, betul tak? Ada yang betul-betul untung, tapi ada juga yang tertipu. Hilang ribuan ringgit, ratusan ribuan ringgit dan jutaan ringgit. Kadang-kadang niat kita ni baik, nak gandakan duit, nak bantu keluarga, nak keluar dari beban kewangan. Tapi malangnya, ada orang ambil kesempatan atas kepercayaan kita. Untuk anda semua, jangan labu dulu. Biar saya tolong siasat dulu. Saya tawarkan bantuan perkhidmatan siasatan. Semak dan sahkan pelaburan forex yang anda nak sertai atau join tu. Saya akan buat semakan latar belakang. Saya kaji latar belakang pengendali syarikat forex itu. Saya berikan ulasan pandangan dan laporan penuh yang jujur, yang bukan scam. Sama ada pelaburan itu sah, selamat atau berisiko tinggi. Kenapa anda boleh percaya pada saya? Kerana saya adalah bekas pegawai penyiasat PDRM, berpengalaman menyiasat kes-kes penipuan dan scam selama puluhan tahun. Saya dah tengok macam-macam jenis taktik licik yang digunakan oleh scammer untuk perangkap mangsa-mangsa dia. Aku juga tangkap scammer tu dan aku juga soal siasat scammer tu. Sebab tu saya bantu anda dengan perkhidmatan yang saya berikan kepada anda ini supaya mengelakkan anda daripada menjadi mangsa scam. Masalahnya kau bila kena scam nanti kau cari aku. Ini sebab saya dah tengok ramai sangat rakyat Malaysia kena tipu. Kes tipu pelaburan adalah merupakan kes paling tinggi dengan kerugian yang tertinggi dilaporkan. Saya cuma nak bantu anda buat keputusan yang bijak dan selamat. Duit anda hasil titip peluang anda. Jangan serah pada semua yang belum tentu sah. Nak semak pelaburan forex, hubungi saya, DM saya sebelum duit anda hangus tak kembali lagi. Kau jangan kontak aku bila dah kena scam. Aku bantu kau sebelum kena scam. Tak nak salah melabur, tak nak melabur pada tempat yang salah, kita buat semakan terlebih dahulu. Saya semak dan bantu anda. Kalau nak yang percuma, senang je. Ada banyak dalam video-video saya, sila tonton video-video saya. Kalau nak dapatkan bantuan man to man, one to one, bantuan secara fizikal, secara direct dengan saya, DM saya. Jangan kena scam, sayangi duit anda. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.